A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Rosli, pengurusi Akademi Jawi Malaysia, dan juga saya adalah pengasas bagi Akademi Jawi Malaysia. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan sebanyak sedikit tentang apa itu bahasa Jawi, apakah ia sebahagian daripada bahasa Islam dan bagaimana dia memberi kesan dan juga pengaruh yang besar kepada peradaban kita, peradaban Melayu, dan apakah karya-karya utama dan juga tokoh-tokoh utama dalam bahasa Jawi inilah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bahasa Jawi ini ialah satu bahasa yang sangat penting dalam peradaban kita, kerana kebanyakan boleh dikatakan hampir lebih pada 90% rakaman tentang pemikiran, keilmuan dan juga sejarah dirakamkan dalam bahasa Jawi. Cuma soalnya bahasa Jawi itu apa dia? Bahasa Jawi itu adalah adakah dia berlawanan dengan bahasa Melayu ataupun dia bahasa yang tersendiri ataupun bagaimana? Sebelum kita membicarakan lanjut tentang bahasa Jawi itu, elok kita renungi konsep ataupun falsafah bahasa yang digagaskan oleh Zakbar bagi menjelaskan tentang faham bahasa Jawi ini. Kalau kita lihat dalam bahasa Melayu kita ni, sebenarnya dia terbahagi kepada dua jenis gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa dalam bentuk tutur yang diungkapkan dalam bentuk bunyi, dan yang kedua, bahasa yang diungkapkan dalam bentuk tulisan ataupun persuratan yang dinamakan oleh Zakbar sebagai satu bahasa surat, kedua bahasa tutur. Bahasa tutur ialah bahasa yang diungkapkan dengan bunyi yang seperti mana kita dengar dan seperti mana diungkapkan oleh penutur jati Melayu. Misalnya kalau orang Kedah, orang Perak ataupun orang Selangor, bila dia mengungkapkan sesuatu, air misal kata, orang Kedah akan bercakap tentang ayak yang menggunakan perkataan ayak, sedangkan orang Perak menggunakan ayo. Dan kalau orang Selangor ataupun orang di Selatan Semenanjung akan menggunakan sebutan air. Terdapat perbezaan dari pertuturan di situ, dan di situ dia dikatakan oleh Zakbar sebagai satu ciri utama bagi bahasa cakap. Adapun bila disebut tentang bahasa surat ataupun bahasa yang ditulis, biasanya dia ditulis dengan satu bentuk gaya yang standard ataupun piawai, yang yang menjadikan iaitu bahasa yang tinggi, bahasa yang sempurna, bahasa yang menjadi rujukan untuk keindahan sesuatu bahasa. Dan tadi saya sebut contoh tentang air, ayak dan juga ayo. Tapi kalau di dalam bentuk persuratan ataupun dalam bentuk penulisan, ia ditulis dengan satu bentuk sahaja. Alif, ya, roh. Alif, ya, roh. Ataupun dalam Rumi sekarang, A, I, R. Jadi, dia menunjukkan satu keseragaman, menunjukkan satu identiti, menunjukkan satu ketinggian dari segi penggunaan bahasa tu. Jadi, bagi orang Melayu, bila dia ada pengkategorian bahasa ni, seperti yang Zakbar gagaskan tu, maka dia akan namakan bahasa-bahasa ni mengikut kategori ataupun jenis-jenis dia masing-masing ni. Jadi kita sebut tentang bahasa Melayu dengan dialek Kedah, biasa orang sebut bahasa Kedah ataupun bahasa Utara, bahasa Perak ataupun bahasa KL, bahasa Selatan. Dan kalau dalam bentuk persuratan, dalam bentuk penulisan, bahasa ni pun ada namanya yang tersendiri. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun sendiri sudah maklum tentang istilah tentang bahasa Melayu dalam bentuk persuratan, iaitulah bahasa Jawi. Bahasa Jawi ni kalau kita lihat dalam karya-karya alim ulama kita, khususnya daripada awal abad ke-15 hinggalah abad ke-18, ia menjadi istilah yang menjadi nama kepada bahasa Melayu dalam bentuk persuratan tu. Hamzah Fansuri, Nuruddin Raniri, Syekh Abdul Rauf Fansuri, sampailah Syekh Daud Al-Fatani pada abad ke-18. Mereka apabila mengarangkan kitab-kitab mereka, mereka akan menyatakan bahawa bahasa yang mereka karangkan itu ialah bahasa Jawi. Jadi, kita dapat setuju dan juga kita dapat sepakat bahawa bila dikatakan bahasa Melayu dalam bentuk suratan, maka di situlah orang Melayu menamakannya, ataupun penutur Melayu menamakannya, pengguna bahasa Melayu menamakannya sebagai bahasa Jawi. Dan daripada situ kita boleh datangkan dengan satu takrif bahawa bahasa Jawi ialah bahasa Melayu yang disuratkan dengan huruf Arab yang dimelayukan. Dia sebahagian daripada bahasa Melayu, dia tetap bahasa Melayu,
Tetapi dia bukan bahasa Melayu dalam bentuk tutur, tapi dia dalam bahasa Melayu yang dalam bentuk suratan ataupun tulisan. Dan yang menariknya, tulisan yang digunakan untuk bahasa Melayu suratan ni ialah tulisan Arab, dan bukan sebarang Arab, tapi Arab yang telah dimelayukan. Arab yang dimelayukan. Maka di situ kita akan dapat lihat terdapat satu rengkahan ataupun inovasi yang menarik apabila orang Melayu menerima pengaruh Islam dan dia nak menjelmakan identiti ataupun lagak dirinya dalam kebangsaan Melayu yang baru tu, yang setelah menerima pengaruh Islam. Dan kita kena faham bahawa bila Islam sampai ke pantai dan juga Kepulauan Melayu ni, dia bukan satu bentuk Arabisasi. Sungguh pun kita pakai huruf Arab pada asalnya, tapi orang Melayu telah gubah huruf Arab itu menjadi bentuk dan juga rupa gunanya dalam bentuk huruf Melayu yang sejati dan juga sejadi dengan bangsa Melayu tu. Mana tidaknya, sebab kalau orang Arab, bila dia nak menyebut beberapa perkataan Melayu, dia tidak boleh sebut. Contoh macam perkataan kucing. Arab tidak ada bunyi ca dan juga nga. Jadi Arab dia akan sebut kujin. Orang Arab tak boleh sebut kunyit. Itu perkataan Melayu yang jati. Maka itu ialah sejati untuk bunyi Melayu. Dan bila ditulis dengan huruf Arab tu, maka orang Melayu telah menggubah huruf Arab itu menjadi huruf yang disesuaikan dengan ungkapan Melayu. Itu dengan cara gabungan-gabungan huruf. Jadi kita sebut tentang huruf ca. Huruf ca tu ialah gabungan antara huruf jim dengan bunyi jeh dan juga bunyi ta. Dengan huruf ta dengan bunyi teh, jeh dengan teh tu digabung menjadi ceh. Dan juga nga tu ialah gabungan daripada huruf nun, ga dan juga ghain. Menjadi huruf nga tu. Itulah yang menjadi bunyi ceh dan juga ngeh. Ca dan juga nga. Begitu juga dengan huruf nya, itu gabungan daripada huruf nun dan juga huruf ya. Menjadikan bunyi nyeh tu. Dan boleh membuatkan orang Melayu mengungkapkan bunyi Melayu yang sejati seperti macam kucing dan juga kunyit sebentar tadi. Itu bila dikatakan huruf Arab yang dimelayukan ataupun huruf Jawi, itulah inovasi ataupun rengkahan yang dilakukan oleh orang Melayu terhadap huruf-huruf yang diterima ini. Maka daripada situ, bila dah adanya satu sistem persuratan, dah ada satu huruf yang jelas yang dapat menangkap seluruh sebutan dan juga bunyi Melayu, kemudian didatangkan pula dengan satu ilmu persuratan, ilmu perbahasaan ataupun ilmu karang-mengarang yang daripada awal lagi sudah begitu sistematik dan juga canggih dalam mengungkapkan pelbagai bidang ilmu, saujana dan juga sedalam lautan ilmu itu sendiri. Daripada awal lagi, abad ke-15, hatta, kalau kita tarik lagi awal, hatta ke Batu Bersurat Terengganu pada abad ke-14, 1303 Masih, Batu Bersurat Terengganu itu sendiri sudah mengandungi lapisan-lapisan ilmu yang sangat saintifik dan juga sangat tinggi dia punya nilai keilmuan dia. Sebab kebolehan bahasa itu menampung makna-makna sesuatu bidang ilmu tu. Kalau siapa yang mengkaji Batu Bersurat Terengganu tu, dia akan tahu bahawa di situlah terdapatnya lapisan ilmu astronomi, lapisan tentang ilmu kerajaan, ilmu berkerajaan, tentang lapisan tentang ilmu syariah dan juga berbagai ilmu yang lain. Kemudian pada awal abad dan penghujung abad ke-15, awal abad ke-16, kita dapat saksikan kebangkitan kerajaan Aceh yang bahasa keilmuannya tu pakai bahasa Jawi ni. Jadi bahasa Jawi ni digunakan oleh baik daripada Hamzah Fansuri yang dikenali sebagai tokoh ataupun bapa persuratan Melayu yang pertama dalam syair-syair beliau, dan beliau sendiri menamakan bahasa yang beliau gunakan untuk bahasa pengarangan beliau ialah sebagai bahasa Jawi. Kemudian disusuli oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Samsuddin Al-Sumatrai, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Jadi mereka ni orang Aceh ni, sungguh pun mungkin bahasa pertuturan harian mereka mungkin dalam bahasa Aceh, tapi dalam bahasa persuratan, bahasa penulisan, bahasa keilmuan, mereka menggunakan bahasa Jawi dalam karangan mereka. Dan antara bidang keilmuan yang mereka karangkan ialah bidang keilmuan tasawuf.
bidang keilmuan falsafah, bidang keilmuan sejarah dan juga ketatanegaraan, apatah lagi kitab-kitab yang berkaitan dengan agama. Yang sebenarnya kalau kita lihat bidang-bidang ilmu ini, dia menuntut keilmuan ataupun kekuatan bahasa yang sangat tinggi untuk dia berjaya ungkapkan ilmu itu dengan baik sempurna. Di peringkat awal lagi, maka bahasa Jawi telah berdaya dan juga berjaya untuk mengungkapkan istilah-istilah teknikal yang diperlukan dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Itu di peringkat paling awal. Dan dari situ, pengislaman berlaku dengan begitu baik sekali. Orang Melayu, dia orang di Sumatera, termasuk juga di Pulau Borneo dan juga Pulau Jawa, diislamkan melalui bahasa ini tanpa perlu dijadikan bahasa Arab sebagai bahasa medium dakwahnya, tanpa perlu dijadikan Arabisasi itu sebagai jalan untuk mengislamkan orang di rantau ini. Bermula abad ke-18 dan juga yang seterusnya bila datang penjelajah daripada barat, bahasa Melayu dan juga yang dalam arti kata bahasa Jawa ini juga berkembang dengan campur tangan dan juga penglibatan para orientalis. Antaranya orientalis daripada Belanda dan juga orientalis daripada Inggeris. Sir Stamford Raffles ni juga memberi sumbangan yang besar dalam mendanai dan juga menguruskan perkembangan bahasa Melayu pada zaman beliau di tempat beliau bekerja. Dan salah seorang tokoh yang bersama beliau yang terkenal iaitulah Munshi Abdullah yang bertugas sebagai katib beliau yang mengarangkan surat-surat, mengarangkan hikayat dan juga mengumpulkan manuskrip-manuskrip Melayu untuk dibawa balik ke British, dan kini sebahagiannya tu ada terkumpul di British Library. Dan penglibatan orientalis ni sebenarnya dia merancakkan lagi perkembangan ilmu bahasa Melayu tu. Dan kalau kita dapat lihat dalam sejarah, contohnya macam Raja Ali Haji, beliau juga berhubung dan juga bersahabat dengan seorang orientalis Belanda yang bernama Van der Waal, yang sama-sama mereka menghasilkan kamus untuk kegunaan masing-masing. Raja Ali Haji dengan kitab pengetahuan bahasa dan juga Van der Waal dengan kamus Melayu Belanda beliau. Dan bermula daripada Raja Ali Haji, kita dapat kesani bahawa ilmu bahasa Melayu semakin berkembang dan semakin mencapai kematangan apabila Raja Ali Haji ini menghasilkan sebuah kitab yang khusus membicarakan tentang ilmu karang-mengarang, ilmu bahasa Melayu dalam bentuk suratan yang dinamakan beliau sebagai Bustanul Katibin li Sibyanil Muta'allimin, iaitu Taman Para Jurutulis buat kanak-kanak yang baru hendak belajar. Dan daripada situ kita dapat lihat struktur ilmu bahasa Melayu mula terdapat. Dan daripada situ dia menjadi panduan kepada pengarang-pengarang ataupun penyurat-penyurat Melayu ni untuk mengarang bahasa Melayu untuk pelbagai tujuan, baik dalam tujuan kenegaraan ataupun tujuan keilmuan. Selanjutnya, bermula pada abad ke-20, bermula perkembangan teknologi mesin cetak di rantau kita, maka seorang tokoh yang tidak kurang pentingnya iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Beliau telah berusaha untuk mendapatkan sedikit dana, daripada Khalifah Uthmaniyah untuk menghidupkan jentera percetakan bagi kitab-kitab Jawi. Beliau gerakkan usaha ni mulanya di Turki, kemudian berpindah di Mesir, dan di sana beliau menghasilkan penerbitan kitab-kitab Jawi dalam bentuk yang telah disunting dan diterbitkan dengan begitu baik sekali, dan hasil usaha beliau tu sampai sekarang pun kita turut gunakan, baik khususnya di pondok dan juga pusat-pusat pengajian Turath. Di situ hasil daripada usaha daripada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ini, kita dapat lihat bahawa cara fikir ulama pada zaman tu, pada ilmuwan pada zaman tu ialah untuk menyelamatkan bahasa Melayu ni daripada ditelan keputusan zaman. Sebab sebelum Syekh Ahmad Al-Fatani, karya-karya Jawi hanya dalam bentuk manuskrip, mungkin ada 1-2 salinan, tapi bila dalam bentuk bercetak, sampai sekarang ia sampai kepada kita, dan sampai sekarang kita dapat tahu bahawa orang Melayu pernah mengarang dalam bentuk bahasa Jawi itu dengan baik sempurna. Kemudian apabila masuknya pada abad ke-20, maka muncullah tokoh-tokoh ilmuwan bahasa yang berhadapan dengan cabaran pembaratan, yang berhadapan dengan cabaran penjajahan, yang berhadapan dengan sistem pendidikan daripada barat. Dan salah satu tokoh yang sangat hebat, yang terkenal dengan bakat dia dalam ilmu bahasa, tidak lain tidak bukan ialah Zainal Abidin bin Ahmad, ataupun dikenali sebagai Za'bah, yang daripada awal lagi sudah sedia mengarang
banyak sekali kitab-kitab ilmu bahasa yang menjadi rujukan hatta sampai zaman kita sekarang. Bermula dengan kitab ilmu bahasa Melayu dan kemudian sekarang ni kita dapat di tangan kita ialah Pelita Bahasa Melayu yang beliau mengarangkan daripada serahsia-rahsia ejaan Jawi sampailah selengkap-lengkap ilmu mengarang Melayu. Itu kehebatan Zakbar yang meneroka ke semua ilmu bahasa Melayu dalam sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Dan saya dikhabarkan oleh Tuan Haji Muhammad Afandi Hassan, Zakbar ni ialah tokoh Melayu yang pertama yang menunjukkan jalan bagaimana untuk mengarangkan rencana ataupun karangan keilmuan dalam bahasa Melayu melalui kitab ilmu mengarang Melayu beliau. Dan daripada Zakbar itu, pada zaman sekarang ni, pada abad ke-20 dan 21, kita dapati walaupun bahasa Melayu sekarang sudah berkembang menjadi bahasa rasmi negara bangsa Malaysia dan kalau di Indonesia itu menjadi dasar ataupun tapak bagi bahasa Indonesia, kita dapat lihat lebih banyak cabaran dan juga dugaan yang dialami oleh bahasa Melayu, iaitu terputusnya daripada sejarahnya, terputusnya daripada tulisan yang kita sebut tadi, tulisan Jawi ataupun Arab Melayu tadi, dan sampai generasi sekarang ni kita semakin jauh dan juga hampir kehilangan dia punya akar sejarahnya tu. Jadi pada abad ke-20 dan 21 ni, sezaman dengan kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dengan seorang tokoh yang masih lagi hidup bersama kita, iaitu Profesor Diraja Terpuji Tan Sri Profesor Syed Muhammad Nakir Alatas, yang daripada gagasan penulisan dan juga pengarangan dan juga gagasan idea beliau, kita ketahui tentang bagaimana bahasa Melayu itu berkembang, bagaimana bahasa Melayu itu menjadi bahasa yang utama dalam menggerakkan perkembangan peradaban di alam Melayu itu, dan apakah karya-karya dia yang utama, dan mengenal pasti siapakah bapa persuratan Melayu yang pertama yang sepatutnya kita kenali, iaitu Hamzah Fansuri. Daripada Profesor Syed Nakir Alatas ni kita tahu tentang bagaimana Islam memberi pengaruh besar kepada peradaban kita dan bagaimana dia memberi impact sampai membentuk identiti kita dan memberi kesan sampailah kepada kita sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya huraikan dengan ringkas tentang sejarah bahasa Melayu, bahasa Jawi dan juga peranan Islam dan juga tokoh-tokoh serta karya mereka, wajarlah kita pada zaman kita sekarang ini untuk mengenali, menjaga dan juga menyampaikan warisan dan juga tradisi ini kepada generasi yang akan datang. Dan kami di Akademi Jawi Malaysia berusaha sedaya mungkin untuk menjadi pusat keilmuan, pusat persuratan dan pusat kebudayaan Jawi, supaya kita dapat mewariskan sejarah dan juga kegemilangan bahasa Jawi ni, termasuk juga karya dan juga tokoh-tokoh mereka kita ni ke masa hadapan dengan cogan yang kami pegang, iaitu memasa hadapankan Jawi. Semoga ia mendapat pengiktirafan sesama sebangsa kita, sesama sahabat-sahabat saudara mara kita serantau dan juga di dunia ini seluruhnya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.